Okey, baru dah selesai solat Jumaat dekat Taman Sepanggar ni. Surau Al-Jannah, Taman Sepanggar. Ni first time saya solat Jumaat sini. Kalau nak pusing di apa tu ILP tu jauh tak? Jauh tak? Tunggu sini lah dekat. Okey, so kita pergi Sabah Port terus. Kita terus ke Sabah Port. Sabah Port. Lepas tu kita ke mana ni? Di Jalan Mawila Ageti sana apa semua ni. Attention to pedestrians. Di sana tak ada. Macam tak ada. Sebab apa je lah. Okay. Apa benda yang berguna ni? Ada London Road. Boleh apa? Buat makan tengah hari. Attention to pedestrians. Kalau ada jual di canai, jangan tak kot. Boleh pisang apa. Tu boleh beli ni. Tanah tu dekat cabut 3 litisan. Oh, panas molek 34 darjah. Angin kuat ni. Okey. Dah 1:42 minit petang. Singgah beli ni jap. Reko jap. Jadi lepas Jumaat ni terus pergi ke bapak. Kalau minum rekod dia panas pula. Kalau dia duduk luar ni tinggal Jumaat dia duduk kereta panas. Rekod dia tu dia suruh off. Kalau tak ada depan rekod dia sejuk lah. Ini nak pergi ke Darul Fitria. Lepas tu di Raya Shipyard. Lepas tu sana Shop Wally ke mana tu baru di ADM. Lepas tu kita nak duduk. Dia cakap depan di sini tu harga timbul tu apa yang tadi sini. Dia lah tu dia tanya, ya kan cepat-cepat lah. Ni tak kau buat ke? Susah. Mana dia ni? Saya tadi di sini. Aku keluar lagi. Satu ni seko ni. Seko lah. Cakap awal apa lah. Alamat Pondok Pengawal Syariah Shipyard. Lepas tu orang dah sampai sana tanya, kau dekat Kapten ke? Tak bagi tahu tak tadi. Kita kunci Kapten. Aduh, aku kena pusing semula. Lepas tu tunggu laki dia pula. Dia tunggu laki dia pula. Okey. Pukul 2.12 kita baru nak masuk adik-adik ni. Tak banyak lah. Tolak-tolak sampai 20 ada berapa belas ni. Panas 35 darjah sini. Banyak kereta belakang pada. Dua ni buat apa? Pakai lama-lama. Pakai apa lama-lama sini dia? Lepak pun. Wah, panas. Nyata provos punya ni. Jabat pas sistem marshal. Attention to pedestrians. Nak khabar? Tak, dia lah. Tidak lah. Mana? Tak banyak Si Haziq jaga. Hari tu ada barang dia. Alah ni buka
macam tak nak bagi orang masuk ni. Ngam-ngam je kereta aku masuk pusing ni. Kedekut betul dia ni. Tak pagar ni. Malah sempit. Sini masuk kena parking reverse. Parking reverse, memang parking tu kena sound. Aduh. Kena sound lah. Biasalah kita masuk tempat orang kan, kena rekod. Okey, beres. Okey, lepas tu kita ke Cawangan Selam. Bukan Markas Kapal Selam tahu. Ini Cawangan Selam. Yang geng-geng diver punya. Team diver. Dia tulis apa ni? Navy diver Cawangan Selam. Oops. Hari tu tak ingat pergi hantar dekat apa tu? Ni nampak. Dia hantar ke Markas Selam. Tak apalah bang, tak apalah, masa dia ambil. Alah, tak tahu. Mula-mula hantar sini dulu. Masuk ke KDN. Ingat tu Cawangan Selam sama ke? Oh ni Cawangan Selam. Hari ni tak ada tak ada kapal, tak ada MPHT. Satu je, Markas Logistik. Ini satu surat je, Markas Logistik. Masuk dalam tu juga ada. Satu je. Waktu pergi ke apa tu, depot kenderaan, depot senggaraan kenderaan. Waktu pergi ke Stesen Papa, Squadron. Tak ke blok CM 40 bawah tadi. Ada barang bakar besar tu. CM 46 barang panjang. So kita ada lagi berapa ni? 15 lagi. Okey, beres. 15 lagi. Okey, settle MLT. Kita nak pergi ke pejabat kenderaan lah. Kat depo kenderaan. Ni depan ini kenderaan. Attention to riders. Dekat pejabat, orang dekat belakang. Macam apa pes benda tak bocor tadi. Saya terpaksa wrap balik. Sekarang apa benda berminyak ni? Alamak. Haru betul. Minyak ni. Okey. Kita ke Stesen Papa. Stesen Papa. Lepas tu ke Squadron. Lepas tu ke A00 A1. A1. Ini semua kenderaan macam-macam ada. Kenderaan besar kecil, bas semua ada. Ini tempat semua kenderaan tentera ni. Tempat senegara macam-macam ada. Okey. Oh, panasnya. Bau turun 34. Dia punya panas. Kipas pun rasa macam slow lah. Hari kena H lemon tea. Air batu cair dah. H lemon tea pun air batu cair dah. Aduh. Haru. Sikit pun air batu ni. Kena tu lah mati ni. So laju sikit. Okey. Dia tak bukit dia. Nampak dari bawah berapa banyak tempat sangat. Sebelah ni tempat servis kapal selam. Okey. Sini pejabat stesen pulau. Papa, stesen Sierra, stesen apa tu, uniform, stesen apa benda ni, mic. Sini lah. Sekarang stesen pulau ni, budak-budak pulau. Okey. Beres. 503 dekat stesen apa, dekat skuadron udara. Dia ada skuadron 503 dengan 601. Saya tak pasti apa
Boeing 703 untuk apa, 601 untuk apa. Lepas tu ada skuadron udara. Ada 3 bahagian sini. Yang ni helikopter je lah. Tengok kat situ. Yang ada yang skuadron udara tu helikopter je lah. Ni skuadron ni apa, yang stesen udara tu. Okey, pula sini dia tempat tinggi. Atas sana. Tapi helikopter ada sebiji je lah. Yang itu dah jatuh dekat Sarawak tu, sebiji accident nanti jatuh. Jadi tak ada bajet. Sebab sebiji tu berapa juta tu. Kalau dah rosak lah, habis dah. Nak ganti je tak tahu lah bila dapat ganti yang baru. Keadaan nak buat duit benda lain. Untuk aset tentera ni apa pun tak siap-siap. Apa-apa benda yang buat hari tu, duit skandal banyak dia ni. Dah spender busuk. Okey, ni skuadron dia ada SKN 503 SUKK, skuadron apa tu, stesen udara Ketua Kemalu. Ni skuadron 01. Tahu tu apa, nak tanya kawan.